So ini adalah masjid yang tertua. Dia adalah abad 13. Maksudnya dah hampir almost 600-700 years. Walaupun bangunan yang kita tengok sekarang ni sebenarnya dah diperbaharui, tapi inilah antara satu-satunya tempat dekat wilayah Yunan ni. Wilayah Yunan melahirkan banyak scholar-scholar Islam. Dekat Yunan ni ada beberapa tempat je yang orang Chinese Muslim boleh datang belajar. So salah satu tempat ni adalah madrasah ni lah. Ni antara yang masih lagi operasi. Banyak madrasah-madrasah dekat seluruh China dah mula ditutup dan disekat, dan juga dah dikurangkan nama-nama orang yang boleh belajar. So these people kat sini diorang boleh bercakap Fusha tau. Banyak orang-orang yang belajar dekat Yunan ni dengan madrasah dekat Shadian ataupun sebahagian tempat, walaupun diorang tak pernah pergi negara Arab, tapi diorang semua boleh berbicara dalam Arab Fusha yang fasih. Kat sini memang dikenali sebagai, dia punya design ni design bi-ethnic. So seni bina dia Bai, Nashi, Tibetan. 80% kat sini dia Muslim, sekitar 1,500 penduduk Islam, tapi kita dikelilingi oleh penduduk non-Muslim dekat luar ni semua.